Dah, pergi rebuh. Pergi rebuh ataupun buat dalam buah dalam air sup boleh juga dah. Buah dalam air sup dah. Apabila kita jijak dia ni. Dah. Apabila kita jijak dia ni tak, dia tak rubah. Siapa rasa tubuh badan lemah tak? Siapa yang di tubuh badan lemah, jadi bahasa on clear dah. Jadi on clear ni dah. Ambil power dia ni, lagu ni. Nah, Assalamualaikum. Dak hari ni saya duduk dalam kebun getah dak noi semua tu mai tengok satu pohon kayu dak noi atas khasiat dia tu banyak sekarang mai tengok ni. Ni. Kalau kita jalan kat kebun tu jijak tak tahulah kata dia khasiat dia ni dah. Banyak sekarang. Mai tengok dekat ni daun dia macam ni. Dah. Ni. Masuk dekat jalan-jalan masuk dekat ni. Ni khasiat ni daun dia ni dah. Orang mai atas bahasa Thai mai atas bahasa Thai yang tu do merulum dah. Kalau bahasa Melayu ni dah ada liper lah. Orang panggil dah ada liper tak. Pounding ni sebab apa orang panggil do merulum tu sebab dah. Apabila kita jijak dia ni. Dah. Apabila kita jijak dia ni tak. Dia tak rubah. Dia tak apa punya. Tak hati lah. Tak balik dah. Bila kita jijak dah start dia naik mula. Dah. Start dia naik mula. Ni nama dia. Do merulum dah. Lepas tu. Khasiat dia lagu mana itu tengok pound dia ni. Tengok dekat. Tengok cabut dah. Dia pounding ni akar banyak. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ni. Ni. Ni dah. Ni, pound dia macam ni, dak akar dia macam ni. Dah. Ni, siapa jadi apa panggil? Siapa rasa tubuh badan lemah tak? Siapa yang di tubuh badan lemah, jadi bahasa on clear dah. Jadi on clear ni dah. Ambil pound dia ni, lagu ni. Dah. Ambil pound dia lagu ni, dia basuh cuci lebih kurang 2-3 bahan itulah dah. 2-3 bahan dak ambil cuci. Dah, pergi rebuh. Pergi rebuh ataupun buat dalam buah dalam air sup boleh juga dah. Buah dalam air sup dah. Lebih kurang buah dalam air sup mula-mula air legak tu tak. Sampai hati dia, air dia dalam sup tu masak dah. Ataupun air panas lebih kurang duduk di 10 minit itulah dah. 10 minit tak. Ambil air dia mari minum. Dah, air dia mari minum ataupun buah dalam sup ni tu makan kali dengan air dalam sup lalu dah. Dah. Dia bambrung dan kai on clear dah. Lepas tu siapa ada rasa batuk. Boleh juga. Siapa rasa batuk dah, siapa rasa makin apa yang dewasa apa panggil nak muntah. Dah rasa berdemam, rasa nak muntah. Tak, boleh juga. Dah. Lepas tu lain laginya siapa itu? Siapa yang di taptai, siapa yang di hati tak ada molek mana tak? Gebuh ke dia. Seperti tu dah. Gebuh ke dia dah basuh cuci ni akar-akar dia ni dah. Gebuh. Ataupun boleh sup boleh juga dah. Lepas tu salah lagi ni. Apa ni? Daun dia. Dah. Daun dia ni ada khasiat juga. Daun saja dia ni. Daun dia kita ambil daun dia gi kenyek dengan airnya. Dah kita apa kenyek dengan airnya tak. Dia nak khasiat dia tu dia nak apa panggil? Kulit-kulit kita hak rata ni dah. Kulit-kulit kita hak rata ni dia sia, dia hilang dah. Make daun ni kita apa dengan airnya dah. Lepas tu kenyek ataupun katak-katak tak apa dia masuk kali dah. Mari kita tepek tempat kita rata, pun kita rata tu tak. Dia nak akan hilang ni. Hak ni noi atau dah. Benar ni tu banyak jadi sungguh lah dah. Banyak orang confirm, banyak orang kata dah. Benar ni tu jadi sungguh dah. Siapa tubuh badan lemah ke apa tu jadi sangat dah. Lepas tu akar dia ni. Akar dia ni dah. Akar dia ni boleh tengok dah. Akar dia ni. Akar dia saja ni dah. Akar dia saja ni misalnya kita rasa ada akan sakit gigi. Akar dia ni dah misalnya kita rasa sakit gigi kita ambil akar dia saja ni pergi rebuh. Pergi rebuh dah, pergi rebuh lebih kurang 10 minit itu dah. Dia kepot fun boleh. Siapa rasa sakit gigi tak makan air dia. Dia akan hinga ni, akan hilang dah. Dok tengok tu banyak orang dok ya itulah dah. Sebab ni dah saya dok tanya orang tua-tua itu dah banyak orang yang guna ni. Payah nak temung dari pagetah ni dah. Payah nak temung, hak ni kita mau temung di Bukit Gora, kita main di Gora tak? Ni tengok ni, gemuk-gemuk haja ni. Dah. Dah. Boleh cuba buat tak? InsyaAllah akan jadi. Lepas tu hingga, boleh cuba buat dah. Ni benar-benar pohon kayu dalam hotel lah dah banyak khasiat. Dah.